price reveal untuk Oppo Find X9 series. Jom kita tengok sama-sama. Sebelum tu korang boleh nampak dekat sini diorang punya event siap ada api-api. Okey, dan dekat sini kita boleh nampak lah Oppo Find X9 dia start dengan 3699. So samalah macam tahun lepas Find X8 3699 serupa dekat situ. Tapi dekat sini korang boleh nampak ada up sikit untuk Oppo Find X9 Pro 5099 korang boleh nampak dekat sini. Tapi untuk korang yang early birds, korang-korang yang awal-awal beli dan pre-order, korang pun boleh dapat diskaun untuk Oppo Find X9 Pro ni untuk 4999. Tapi kalau korang nak korang nak zoom lebih sharp, korang nak dapatkan hasil gambar zoom tu lebih sharp, korang pun boleh dapatkan dengan ni Oppo Find X9 Pro. Untuk Find X9 Pro saja Hasselblad Teleconverter. Yang ini korang boleh dapat PWP. So maksudnya kalau korang beli Oppo Find X9 Pro, korang boleh dapat harga PWP 799. Tapi kalau korang beli dia standalone, harga dia 999. Oh, by the way, ini adalah telefon-telefon untuk update ColorOS 16. Macam biasalah, kalau telefon yang baru keluar, dia akan bagi dekat telefon yang baru tu lah. In this case, Oppo Find X9 dulu. And then all korang punya telefon, korang pun boleh screenshot. Jangan screenshot saya punya muka sekali, kalau boleh, please.